solid, tak ada masalah untuk buat prospecting, closing dan sebagainya untuk takaful satu hala, kemudian unit trust satu hala ataupun investment satu hala. Faham tak? Maknanya dia bukan grow daripada klien tiada. Kita memang buat activity from A to Z untuk that services. Okay? Ataupun untuk wasiat, hibah dan estate planning ni memang kita grow daripada scratch lah, okay, klien tu. Okay? Ataupun memang kita buat direct approach untuk tiga-tiga. Okay? Boleh faham maksud saya? Okay? So yang itu perlukan masa lah, dan hanya kita yang tahu kehebatan kita kat mana. Dan benda tu kena experience benda tu, baru kita tahu mana yang workout ataupun tidak. Okay? Right. So ini 1 minute manager. Next. Okay, besarkan sikit. Ini apa? Ini the new 1 minute manager. Okay. I think after, I'm not sure, maybe after 10 years ataupun after 15 years, okay, buku ni sangat-sangat ataupun konsep ni sangat-sangat famous. Kemudian dia revise. Okay. The revise. Okay, so the revise jadi the new 1 minute manager game plan. Okay. Apa yang berbeza kalau ikut pada pemerhatian anda semua? Dia tak ada revisit. Dia tak ada revisit. Okay. Is either you win atau you lose. Ada you win ataupun you lose. Okay, again. Tak ada reprimand. Okay. So yang revisit tu sebenarnya dia terus kat sini. Dia jadi redirect. Okay. Tukar goal tu lah kan. Sebab reprimand marah-marah ni Generasi lama. ya betul. Only work for generasi lama. Ataupun kira efektif untuk Gen X dan early Gen Y saja. Okay, untuk gen yang baru ni tak boleh dimarah. Sentap lebih. Koyak, isu, nipis dan sebagainya. Jadi dia pun ikut trend juga lah. Dia kena ni. Jadi might as well semua pun dah besar. Okay? Jadi tak payahlah marah-marah. Okay? So, kalau dia tak perform, buang je terus. Which is buku ni. Okay? Kalau betul-betul tak perform ke apa semua benda, buang je. Tak payah marah pun. Sebab apa hak kita nak marah orang? Tak payah perli kan? Tak payah perli kan? So dia tak perform, tak payah dah, cari orang lain. Atau kalau benda tu memang sebabkan goal setting kita tak berapa tepat, itulah dia suruh redirect je. Bukan tugas kita nak marah orang. Ini dia cakap ni, bukan saya. Mana orang putih. I think this one maybe 10 years back. Maknanya dia pun dah awal mengalami generasi yang tak boleh nak kena marah ni. Yang kita akhirnya tengok generasi yang susah nak berdisiplin kan. Tapi dia ada disiplin dia, cara dia berdisiplin, cara dia bekerja kan. Gen Z ni kan, Gen Z ni. Okay? Jadi a better way, okay, based on yang ni, adalah tak payahlah nak marah orang ni. Okay? So dia tak perform, buat secara berhemahnya, okay, buang dia. Tak perlu nak viral berapa? Buat grup WhatsApp. 10 ke 15 staff buat grup WhatsApp yang membawang dia, contohnya kan. Tak perlu nak marah-marah, biarlah nak bawa-bawang pun kan. Yang ini apa performance review tu apa? Review tetap review. Performance dia kena, kalau dia HR dia akan cakap kalau employee bermasalah dia akan masukkan kepada performance nak naikkan performance lah basically kan. So dia akan monitor kalau tak ni juga di bawahnya. Okay. So is that Tak, maksudnya yang kalau benda tu memang masalah staff apa semua benda, okay, dari segi legalnya memang kita tak boleh buang terus.
Tapi adalah proses-proses dia tu. Okay? Maknanya you pergi buat hantar training dulu apa semua benda, okay? Which is part of redirect juga. Okay? Tapi kita tak boleh nak menolak yang memang ada attitude problem ni. Okay? Tapi kalau nak lepaskan secara berhemah lah. Tapi ini lebih kepada employment lah employment. Okay? Kalau yang memang bukan employ macam mostly kita ni kan bukan employ. Okay? Jadi kalau orang tu nak buat hal ke apa semua benda, okay? Kita bukannya boleh pecat dia pun. Okay? Nak remove dalam group pun susah kan. Sebab kalau kita buat dulu, kita lah jahat. Okay? Jadi kena berhemah kat situ. Okay? Apa yang penting, datang principal session, okay? Boleh tanya, boleh dengar cerita ni lah kita apa yang bagus ni kan. Boleh dapatkan maklumat yang betul, okay? Jadi masalah kita ni adalah sebab komunikasi, assumption dan juga mungkin ada personal agenda lah, personal hatred ke dan sebagainya. Okay? Dan cuba merekrut orang, membenci orang. Lebih kurang macam tu lah. Okay? So, yang baru punya dia tak ada reprimat, dia hanya ada redirect. Okay? So, last untuk benda-benda management, ilmiah management ni adalah next kan? Okay? Okay. Satu konsep yang dipanggil sebagai GTD, bukan good to date. Buku ni pun dah lama, GTD, Getting Things Done. Buku by Ken Allen ke apa nama dia? Aku tak tulis but you can research yourself. Saya ada buku ni kat rumah. Inilah antara buku-buku yang saya secara personally pun baca tak faham. Bapa. Apa nama Jimmy Allen? David Allen. Aku baca tak faham. Sebab awal-awal dulu saya ni macam apa? Productivity freak. Saya suka benda-benda pasal productivity ni. Proses Captain Trego lah, Ishikawa apa semua. Waktu masih hot dalam apa engineering lah. Even lepas resign pun saya bawa lagi kriteria tu. Suka benda-benda management punya apa framework apa semua ni kan. So one of the thing yang memang apa secara dekat Western ni diterima sebagai productivity tools yang paling berkesan adalah GTD ni, Getting Things Done. Cumanya saya buat confession dulu, saya baca pun saya tak faham buku dia. Dan saya hanya boleh faham apa yang dia cuba sampaikan dengan baca orang lain punya summary. Faham Dia lain dengan buku Success Principle. Saya selalu share kan buku Success Principle. Success Principle saya memang boleh faham flow dia dalam buku tu sendiri. Lepas tu tengok summary untuk lebih memahamkan. Tapi buku GTD ni, baca pun tak faham. Terlalu kompleksnya dia punya cara nak produktifkan diri sendiri tu. So saya hanya rely kepada summary orang yang dah ceritakan apa tu GTD, maknanya dia punya apa take away dia. So take away dia macam pada kita benda bila dah summary kan, benda dia macam mudah je nak faham. So ada benda stuff ada benda yang kita nak buat ni, masuk dalam kotak in apa benda tu, kemudian is it actionable, benda tu can you work on it, is it actionable. So kalau benda tu you memang tak boleh buat, tak ada cara nak buat, No. dia cakap apa? No. Terus no je, tak payah buat. Tak payah buat. So tak payah buat, ada 3 benda. Sama ada you delete terus, incubate, maknanya KIV lah, KIV, portable later action. Kemudian jadikan sekadar reference saja, letak dalam folder, simpan lah ni. Simpan, yang ni KIV. So kalau benda tu tak boleh buat action, apa-apa pun kerja kita, tak boleh buat action, so you pergi kat no tu, delete, incubate or reference. Kalau benda tu boleh buat, actionable, kemudian what's the next action? Yang ni project, pergi ke buat planning lah. Kalau project planning, buat Gantt chart. Kemudian kalau next action, do it. Kalau boleh siap dalam masa 2 minit, buat sekarang. Kan ada do, delegate, benda-benda yang apa kita punya matrix tu kan. Kemudian delegate, kemudian defer.
So delegate, kalau ada memang kita buat boleh dan dalam position kita pun boleh kita delegate pada orang lain, so biarkan benda tu delegate pada orang lain, orang lain buat, ataupun defer, maybe buat petang ni ke, maybe buat malam ni ke, maybe buat esok dan sebagainya. So ini defer it, schedule for specific time, dan yang buat tu kena letak, maknanya keyword dia lah schedule. So postpone ni maksudnya nantilah. Defer ni maksudnya aku akan buat 8 pagi esok. Dia dua benda yang nampak macam sama, tapi dia berbeza. So postpone, nanti-nantilah fikir. Tapi kalau defer adalah akan buat 8 pagi esok. Ataupun even kalau kata bulan depan pun, tapi ada specific time. So do it accept kalau benda yang boleh siap cepat, dan memang benda tu urgent, buat terus. Kemudian next action, reminder of course, delegate, waiting for, kemudian ini dalam list of folders. Dan saya sure buku dia dan the whole concept sebenarnya lagi complicated. Yang ini adalah 1/1000 daripada apa yang diceritakan dalam buku dia. Sebab buku dia tebal betul. However, treat this as macam kita punya visual table of content. So that you dapat the framework. Later you belajar you baca buku tu, ataupun tengok YouTube lah. Banyak YouTube sebenarnya yang menerangkan benda ni, sebab susah betul nak baca buku dia, nak faham kan. How to increase our productivity secara structured. Jadi benda tu pun dah diajar sebenarnya bila kita ada activity punya strategi kan. So hari-hari kena buat apa? Kita punya daily activities, betul? So benda yang lebih kurang sama, dan kalau pun tak macam faham benda ni, apa yang kita dah buat tu kalau kita follow pun sebenarnya akan menatijahkan result yang I would say commendable. But it's about what we do, bukannya how fancy the concept yang kita apply. Jadi kita punya aktiviti sehari-hari tu. So kalau kata kita ada beberapa benda yang kita nak buat, katalah 2 benda kita jaga kan, make sure satu hari list aktiviti tu, katalah buat takaful 4 hari, buat investment 1 hari, ataupun buat investment 4 hari, buat takaful 1 hari. So itulah cara untuk kita fokus walaupun kita buat a few benda. Kalau boleh jangan satu hari tu campur adukkan banyak benda. Biar satu benda je. Sebab dari segi macam promosi ataupun marketing financial solution ni, untuk saya memang buat cerita tu buat bersembang-sembang dengan follower tu membawa kepada saya akan share Smart Saham punya, saya akan share you all punya, kalau related saya akan share. So you akan dapat viewer ataupun reach yang sama. Terlepas orang tu saya sibuk komen dekat saya pasal makcik Kemboja ke, pasal Tiga ke yang hari ni punya, pasal Coldplay ke dan sebagainya, benda yang orang sentiasa bercerita tu kan. So lepas tu kalau orang pasal, mesti saya akan share Smart Saham, mesti saya akan share pasal kewangan, saya share kat Ida punya ke, siapalah yang naik yang ada rezeki menaik waktu tu, saya share lah. Jadi akan dapat visibility yang yang pada hari tu punya. Jadi kalau kena dengan mode yang saya nak share pada hari tu, so rezeki lah insya-Allah. Tapi yang penting, bila kita ada contohlah macam online ke apa semua benda ni punya marketing, kita memang buat betul-betul. So kalau dah kata dapat klien banyak daripada online presence, online punya persona ni, memang buat betul-betul. Sebab tu satu hari 15 posting ada. Dah dalam posting free, post je lah. Bukan kena bayar pun.
Dan memang kata buat online kan. Bila buat online buat betul-betul. Bila buat offline buat betul-betul. Dan bukan semua yang kita post tu akan dapat tracking ataupun reach yang tinggi. Ada je few yang sendu-sendu. Okay? Sebab kadang-kadang tu kita buat yang mengarut tu banyak like kan. Yang serius ni kurang betul like. Okay? Kita tak tahu pun mana yang boleh capai viral ataupun capai reach yang tinggi. Kita tahu pun, yang penting kita buat je. Betul? Okay? Cumanya ada strategi-strategi yang memang proven, okay? Menaikkan engagement, okay? Yang mestinya melibatkan emosional, okay? Kes-kes pusaka, okay? Kes-kes ada beradik, kes-kes poligami, kan? Kes-kes pengkhianatan ke apa semua kan, ditulis dengan cara content creator yang headline catchy dan sebagainya ni untuk meningkatkan probability untuk lebih viral ataupun lebih banyak traction. Okay? Adapun jangan rasa posting kita yang biasa-biasa tu, okay? Yang biasa-biasa like dia tu tidak berkesan. Jangan rasa macam tu pula. Sebab okay, sebenar-benarnya okay, di sebalik contoh yang benda viral posting takaful yang memang sampai sekarang orang PM pasal HMT tu, okay, kan? Tapi ramai orang memang ambil direct daripada posting kita yang tak banyak like, okay, tapi straightforward, okay, dan ada hashtag, okay. Sebab mungkin waktu tu dia tak baca tapi later dia baca, okay. Jadi jangan pandang rendah kepada posting yang direct tak viral, okay, tapi straightforward tulis memberi solusi apa yang kita nak bagi tu, okay. Sebab itu pun sebenarnya dari segi kesan dia kepada follower kita juga tinggi. Boleh faham kan? Jadi jangan risaulah kalau posting tak ramai orang like, tapi ada je yang macam KLV, oh dia buat benda ni dia buat benda ni kemudian later dia cari balik kita, okay. So summary-nya ialah buat je, kan? Buat. Yang masalah kita ni adalah tak buat, okay? Kalau buat tak ada masalah, okay? Sebab takut buat benda yang salah kan, okay? Tapi kita perbanyakkan aktiviti ataupun benda-benda yang kita buat tu, okay, daripada kita tak buat. Sebab tak buat tu yang paling salah sekali, okay? Dalam industri ataupun dalam career kita ni, tak buat tu adalah benda yang paling salah daripada takut buat salah yang kita ada benda dah nak buat tu, okay? So langgar je, okay. So far so good yang tu, okay. Kemudian next ni sama buat apa bila-bila je terpulang. Okay, sebelum saya pergi yang topik yang seterusnya, ada apa-apa nak tanya tak? Dan pertanyaan tu pertanyaan yang tak kisah apa-apa, isu semasa pun tak ada masalah. Macam media sosial tu kalau kita tak declare tak boleh Kena declare. Kalau dia suruh tu kan, jawapan standard saya daripada saya adalah declare. Kalau you choose to do otherwise, okay, it's up to you, okay. Cuma saya kongsikan tadi, saya argue lah benda tu punya legitimacy untuk monitor kita. Macam dia grey area tau bagi saya. Macam kita tak nampak dia punya guideline dia, mana yang betul-betul boleh, tak boleh. Guideline, ada guideline ke? Guideline Macam social media, dia macam sama-sama tak? Generic kan, generic. Logo je lah yang kalau Benda yang betul-betul nono tu menggunakan logo SC dan juga BNM dan juga Philips dan juga semua operator-operator yang ada tu lah. Yang itu memang nono lah, dan juga EPF. EPF dan RSP dalam promotion memang tidak dibenarkan sama sekali. Posting yang ada unsur promosi pun tidak boleh, langsung tak boleh. Posting yang macam
Macam informasi sahaja tak apa. Dan kita faham kat situ lah. Cumanya yang benak-benak dekat apa, yang kau nak monitor ni, benda tu pun tak boleh. Tak pandai baca ke? Promote SEO tak? Promote program yang invest smart pun tak boleh. Kau ni dah kenapa? Promote invest smart kan ada fee kat situ. Tahu lah dia macam control fine je. Control fine, reprimand. Tu tak nak monitor tapi tak pakai otak. Tu geram tu. Yang kalau betul salah tak apa. Tu yang jadikan kita, kau ni buat kerja betul-betul lah kan. Patutnya dia Tagafun buat tak apa-apa dia lihat. Nak buat program short sendiri ke? Itu yang tak faham tu. Cuma dia apa, takut misleading guna nama SC kan, ataupun promotion guna logo-logo yang secara legalnya kena minta kebenaran dulu kan. Jadi dia nak jaga part tu lah, okay? Tapi dan panggil apa, kalau fikir-fikir, bukan fikir lah, kalau kata secara logiknya kan, dah kita memang nak promote fund dia ke apa semua benda, kita tak boleh guna logo dia. Faham tak? Habis tu kau nak suruh promote macam mana? Faham tak? Maknanya letak logo banyak dekat poster sebagai contoh kan. Dan memang kita nak bagi tahu yang aku promote fund kau, contoh kan. Apa sebab pula tak bagi? So dia punya apa, grey area dia orang basically tak adalah ambil pot sangat. Tapi bila ada isu, dia akan go back to the book. Yang memang tak boleh. Kan kalau apa-apa kan panjang disclaimer dia tu kan. This is not apa ni authorized use semua kan. So apa-apa hal pun dia akan go by that one. Cuma cara gentleman-nya maybe dia bagi, maybe dia tak kisah. Okay, so beberapa isu semasa sebab ni ada yang tanya dan juga nak di-clarify kan. Satu Coldplay punya konsert. Jadi pada saya benda ni benda sensitivity. Jadi yang jadi huru-hara ataupun riuk pikuk ni adalah benda tengah perang kan. Benda tengah perang, kemudian kita marah Arab Saudi. Tapi sendiri ada kan. Jadi kat sini I think government ke siapa yang berkuasa pun sebenarnya benda dah lulus kan, takkan nak cancel kan. Jadi dia jadi apa, mati apa, telan mati mak di luar mati ayah gitulah benda-bendanya. Cumanya kalau kita apa, on our part kan, semua manusia ni bukan apa, kita ni bukannya perfect pun, betul ke tidak? I think yang first sekali, kalau benda tu memang benda yang apa, kategori benda yang tak syariah lah kan, sebab takkan syariah. Tapi kalau orang nak pergi tu atas kapasiti peribadi, jadi kalau kita menentang pun atas konsep tu sendiri, tapi bukanlah memburuk-burukkan orang yang pergi tu. Faham tak? Tapi macam mana boykot kan? Boykot atas masing-masing, pendapat masing-masing. Kemudian mesti ada yang over. Over yang Holy Dendo ni. Holy Dendo. Nanti saya kupas juga Holy Dendo ni, yang rasa dia lah, dia Facebook dia pakai okey. Tapi orang lain kalau makan McDonald dia kafirkan. Ataupun dia pergi attack pekerja McDonald, benda tu terang lah over kan. Jadi kita kena expect dalam apa-apa stand pun mesti ada pihak yang ekstrim tu, yang over tu. Jadi yang konsep Coldplay ni kiranya nak batalkan tu memang dah susah lah. Cumanya position kita kalau kita tak menyokong, kita bagi pendapat-pendapat fatwa apa semua, pada saya tak ada masalah sebab orang kena tahu. Kemudian yang kedua, kalau kita pergi pun, dan ini mungkin work for generasi saya dan ke atas lah. Ke atas ni maksudnya yang lebih tua.
Yang mana kita ni kalau buat benda yang tak berapa berjuruh kan, okay? Kita buat senyap je, buat la je. Faham tak? Okay? Dan bila ada orang tegur, kita macam baik. Faham tak? Itu generasi saya lah, at least. Kita bukan bila contoh macam ada orang tak solat kan, orang atau kawan kita tak solat, kita pun tegur dia, solat lah, dia pun kan. Tu masih ada iman lagi, cuma maybe dia diuji malas ke apa semua kan. Okay? Tapi yang jadi masalahnya ialah, satu yang masalahnya ialah, okay, bila dia tak solat, kita kata, kau tak solat, kafir lah, mak bapak kau tak ajar ke. Yang itu memang over lah, betul ke tidak? Okay? Kemudian yang over yang kedua pula adalah dia tu, bila orang tegur tak solat, okay, dia kata kubur masing-masing ke apa semua, yang ini. Okay? So ada dua extremism kat situ. Yang mana work for every situation, macam Coldplay ni. Okay? Jadi orang yang ekstrim yang bukan, dia bukan ustaz pun. Okay? Sebab ustaz-ustaz ke mufti ke tak adalah menuduh mengkafirkan orang pun. Tak adalah ustaz ataupun figur-figura yang berpendapat Islamik sikit ni, tak adalah mendoakan orang tu mati ke, runtuh ke, panah peti ke, tak ada. Okay? Adalah few yang komen tu je. Kan? Yang terlebih-lebih tu tak tahu siapa pun. Okay? Tapi kalau diangkat benda tu sebagai general orang yang tidak menyokong Coldplay tu, jadi apa? Jadi tentangan lah, betul ke tidak? Okay? Dan yang pergi Coldplay ni kira macam ramai di antara tu yang tahu pun benda tu bukannya, benda tu kira macam benda tak bagus pun. Tak bagus, bukan tak bagus. Benda tu memang Bukan nilai bumi lah. bukan ni, benda tu memang lara pun, dia tahu. Lara. Dia memang nak buat benda tu. Okey? Tapi dia tak melawan pun. Dia kata Coldplay ikut kan. Takkan nak pergi. Okay? Dan ni orang-orang biasa je pun, maybe kita, maybe kawan kita, betul ke tidak? Okay? Dan they mean no harm pun. Okay? So ini yang majority ni. Okay? Tapi ada yang kata, aku pergi pun, okay, aku solat lah. Ataupun apa, justify, alah kau punya hiburan pun taklah semulia aku, apa taklah lebih mulia daripada aku pun. Justify lebih-lebih kan. So kira generasi saya kiranya kalau buat jahat tu macam kita tersipu-sipu sendiri je. Kita tahu benda tu salah. Okay? Dan kita tahu benda tu kalau diambil dengan sekadarnya, maybe lah ada sedikit dosa kat situ, dosa lara ke apa, tapi kita tak adalah jahat. Faham tak? Okay? Jadi memahamkan apa dua sisi ni, ada ekstremism kat situ. Okay? Jadi yang kedua adalah posisi kita. Okay? Bila mana benda ni sebenarnya undefendable. Boleh faham tak? Tak perlu kita nak justify dan tolong justify kan? Okay? Sebagai contoh, okay, ada fiqh kalau nak, ada fiqh dia kalau kita nak ni, nak fikir apa stakeholder punya dia punya apa equity dia lah, apa kerugian, okey, terjustify dengan syariah. Tu orang jadi marah, okey. Kemudian, okey, dirangkumkan semua benda ni, okay, yang mana menegur ni sebagai orang yang terpaling baik ataupun terpaling alim dan sebagainya, dan juga holier than thou. Sebab kalau you baca posting yang paling, sebab ada few posting holier than thou ni, okay, yang memang dia kata orang agama. Dia bukan kata spesifik kepada orang yang mendoakan tu, tapi dia memang blanket kan. Tu yang jadi satu benda yang tak bagus lah kalau kita memihak kepada kita panggil apa, so-called benda lara dan juga maksiat ni untuk justify, kemudian marah kepada orang yang against. Okay? Okay, so asal kita clear kat situ lah kan. Kita nak dekat belah part mana tak, pada saya atas kita lah. Sebab benda ni untuk TSI sendiri pun kan, okay? Kenapa semua dah besar kan. Kemudian kalau baca pendapat orang tu, janganlah sibuk-sibuk nak membenci ataupun nak taksub pada batang tubuh dia. Boleh faham tak? Okay? Faham tak maksud saya? Maknanya kalau kita berbeza pandangan, jangan benci peribadi. Benda ni benda Facebook je pun, tidur esok isu lain pula. Satu hal pula kita nak benci orang, betul ke tidak? Faham tak? Faham? Benda sosial media ni, kejap kita gagal, kejap kita ni, benda-benda kejap je, esok tidur hilang lah. Sibuk pula kita nak mendendam dengan orang. Esok
So dah lupa dah benda ni. Ya, satu hal pula kita dah ingat-ingat, oh dia dulu cerita pasal benda ni dulu lah, so benci kita kat dia kan. Nak pula dia satu tim ke, tengok dia principal ke kan. Satu hal pula kita nak nak berdendam ataupun nak mengungkit benda-benda peribadi. Padahal kadang-kadang tu kita ride the trend je. Kan? Adalah kisah sangat pun pasal benda-benda isu ni kan. Tapi nak membajai followers supaya followers sentiasa segar dengan update kita. Ternanti-nanti. Saya bila orang komen, saya ternanti-nanti juga tuan komen pasal Saya baca tu. Saya ada baca tu. Dan kita kalau boleh memang tak nak komen pun. Dia nak ride the trend. Bagi contoh yang macam Prof Agus dengan Wahab ni kan. Jadi panggil apa? Saya dah troll di awal lagi. Troll itu maknanya main-main lah kan. Maknanya panggil apa, dia awal-awal betul-betul menyokong kan. Dah saya predict dia secara wide off, ni tak lama dapat jawatan ni kan. Dia kata tak, saya takkan. Tengok dia ambil. Saya memang lubuk lah, apa nama ni, memang sedap lah untuk dijadikan bahan. Sebab kena dengan apa yang kita predict kan, sebab obvious. Kemudian yang isu sekarang ni. So isu sekarang ni kalau cerita Wahab tu, dia hanyalah benda-benda mainan mainan mulut. Dia tak ada isu kazah-kazah apa pun. Tiba cakap pasal Wahab, tiba isu kazah. Kazah pun mana pula ni? Orang main benda-benda trending je kan, bukan menuduh dia buat apa benda pun, tak ada. Sebenarnya isu ni adalah isu kalau benarlah recording apa semua tu, dia adalah isu sexual grooming. So belum menuduh dia sexual grooming apa semua benda ni, bukan isu kazah-kazah ni. Dan bila ada sexual grooming tak semestinya ada age bila isu sexual grooming ni, dia bukan isu aib-aib ni. Bila orang buat sexual grooming tak disiasat ataupun tak di ni. Sedaplah sexual groomer. Apa benda yang berbeza kat situ